Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Puteri Alia Balkis selaku wartawan TV PSS SMK Seri Kurau. Pada tanggal 21 April 2025, SMK Seri Kurau telah mengadakan Majlis Pelancaran Lencana Jalur Gemilang. Majlis ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta akan negara dalam kalangan pelajar melalui simbol pemakaian lencana gemilang yang akan dikenakan setiap hari. Mari kita saksikan bersama-sama detik-detik bermakna yang berlangsung sepanjang majlis ini. Hari ini bersatu kita dalam majlis penuh bermakna, melancang megah jalur gemilang, simbol cinta semangat gemilang. Jalur gemilang kibarkan tinggi, lambang merdeka gagah berdiri. Kami berikan, kami setia untuk Malaysia tercinta. Dari desa hingga kota, berkibar megah di angkasa. Warna-warnimu penuh makna, menyatukan semua bangsa. Jalur gemilang kibarkan tinggi, lambang merdeka gagah berdiri. Kami berikan, kami setia untuk Malaysia tercinta. Dari desa hingga kota, berkibar megah di angkasa. Warna-warnimu penuh makna. Apakah nilai yang cikgu harapkan dapat disebar dalam 3 jam lebih macam ini? Dia mulai semangat seterusnya nilai ini akan sebuah Malaysia. Terima kasih Masih Cikgu. Pendapat cikgu ini. Semoga dengan berlangsungnya pelancaran Majlis Lencana Jalur Gemilang sebentar tadi, murid-murid dapat menanam rasa cinta yang mendalam terhadap negara tercinta. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh kru TV PSS yang telah bertugas dengan cemerlang pada hari ini. Farzana dan Adina Nasuha sebagai juru kamera, Amirah selaku pengarah dan Aina Safra sebagai editor. Sekian sahaja laporan daripada saya, Puteri Alia Balkis binti Muhammad Hafiz selaku wartawan TV PSS SMK Seri Kurau.